Aku Taufik Durrani, diperkenal dengan panggilan Cat. Aku tewas dalam pertarungan gelanggang pada 2015 di Kejohanan Muay Thai Kuala Perlis. Tempat aku mati sebagai seorang petarung. Selepas kejadian hitam tu, aku dihalang untuk ada di sana selama 11 tahun. Hang akan ingat aku sampai bila-bila. Sebelas tahun juga aku hilang. Aku lari tak jauh ke selatan Thai untuk bina semula maruah aku. Xuôi Vuột vai Bắp ơi. Tê nó đâu Bắp xuôi. Dan esok genaplah 11 tahun. รับไปได้แล้วแต่เดิมมึงกว่าลาผลิตเวลาถึงแล้วpakai jika perlu. Satu permainan Konwoi yang cukup hebat pada malam ini. Hang akan ingat aku sampai bila-bila. Kat! Oi! Sebelah tahun hilang, Kat. Selamat kembali, sahabat. Ada benda yang aku nak satu orang, tapi bukan Fahmi. Oi! Apa tuan pemain sini? Oi, tak boleh cakap elok sikit lah. Dia ni. Dah. Jom.
Mereka ni makin naik kepala teruk ni. Semua tempat mereka nak sebut. Semua gelanggang mereka nak pegang. Aku harap kita boleh buat balik lah. Apa yang sepatutnya kita buat sebelah tahun lepas. Hampa dengar sini. Abang dekat Baro ni jangan bagi masa 2 jam je untuk keluar pada polis. Hampa dengar tak? Jangan bagi masa 2 jam. Baro! Aku bawa sampai tadi ya. Awak tunggu tak jauh. Okey. Aku yang kena tadi. Aku dah kata dah. Depa ni pajang. Aku dah sampai terbuka ganji baju nampak bulu. Tapi tak bawa dah habis dah. Dah habis dah. Kita minta depa tak mai. Kau ada betul. Okey, berkata. Okey. Mundur. Alamak. Ramai lu bunuh. Assalamualaikum. Lama aku tunggu tau. Kat sebelah tau. Tak bermakna hang boleh pijak tanah ni lagi Kat. Aku kalau boleh kan, aku tak maulah tengok muka hang tu pijak dekat sini lagi. Kalau boleh sampai bila pun aku tak maulah Kat.
Hang tengoklah, apa jadi dekat kawan-kawan baru hang ni. Hidup hang dah tak aman kan? Ingat tempat ni hang punya. Ni tempat tumpah darah aku dan aku tak pernah kacau hidup hang. Hei, dia ni nak elok ni. Kalau hang nak jantan, hang apa? Dengar sini baru-baru oi. Memang hang tak kacau kerja aku. Tapi hang kan kacau game nanti hang tahu tak? Hang ingat aku tak tahu ke? Ya hang tu nak juga kan tali pinggang tu. Lah ni bukan soal tali pinggang, bukan soal game. Dia balik kampung dah. Dia bukannya kacau hang pun. Jangan cerita. Pergi mampus lah. Aku tak mau ambil tahu dan aku tak mau tahu. Hang ingat aku tak tahu apa yang ada dalam beg hang tu? Ha? Hang ingat aku bodoh? Aku tak bodoh ke? Aku tak kucing ke? Pakai bila perlu kan? Pakai je kan. Kat! Hang buat apa ni Kat? Macam ni ke 11 tahun? Ada masa kita jumpa lagi. Masa kita sudah tamat. Halo bos, dua-dua masuk gelanggang. Perlis International Open Fight Night akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei 2026 sempena sambutan keputeraan Duli Yang Memulia Tuanku Raja Perlis. Sama-sama kita saksikan dan kita seru kepada semua peminat-peminat sokan Muay Thai di seluruh negara untuk menyaksikan Perlis International Open Fight Night.
จันทร์งามเด่นฝนพรางพรำช่ำเย็นเยี่ยมยุทธภูมิสงครามมีนายกันหนวดเขี้ยวและบือนาม